bicara ilmu madani yang akan disampaikan ceramahnya oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Kamarul Azami bin Muhammad Zaini, Setiausaha Wadah Selangor, dengan tajuknya Ihsan Demi Kemanusiaan. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama membuka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hasan, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Cuma beliau akan bersama dalam majlis pada jam 8 malam nanti kerana sedang menguruskan urusannya lah. Dia baru sampai dari Pulau Pinang, jadi kita berikan masa sikit lah kepada beliau. Kemudian saya Abdul Qadir bin Syarudin merupakan pengurusi pada malam ini. Saya nak berkongsi sedikit jadual perjalanan malam ni lah. Jadi sebentar nanti kita akan ada ceramah seperti yang saya maklumkan tadi. Kemudian kita akan beri laluan untuk azan isyak pada jam 8.10 malam. Seterusnya lepas azan kita sambung dengan sesi soalan jawab. Jika musliman-musliman ada soalan, kita buka kepada ruang soalan jawab. Dan kemudian kita teruskan dengan solat isyak. Habis daripada solat isyak, kita akan ada majlis penyerahan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli kepada 10 orang penama yang telah disenaraikan oleh pihak masjid. Kemudian habis daripada acara malam ni ada jamuan lah untuk semua, insyaAllah. Itu seberingkas jadual perjalanan malam ni. Jadi saya tanpa melengahkan masa untuk tujuan program kita malam ni dengan ceramah bicara ilmu madani dengan tajuk Ihsan Demi Kemanusiaan. Dengan segala hormat saya mempersilakan Ustaz Kamarul Azami bin Muhammad Zaini untuk ceramah beliau. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita bertemu pada malam ini. Yang keduanya kita perbanyakkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada muhsin majlis yang saya hormati dan kasihi, pihak jawatan kuasa masjid, juga pihak penganjur, dan juga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar? Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah dan juga syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat kerana bersama-sama memeriahkan, menghadiri rumah Allah, majlis ilmu, dan mudah-mudahan ini mendapat keberkatan dan menjadi manfaat kebaikan kepada kita, khususnya dalam hal memahami kehidupan sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kita dua perkara. Yang pertama adalah urusan kita sebagai hamba, abdillah, yaknilah memenuhi segala tuntutan, perintah, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, termasuklah kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba ini, solat, puasa, syariat,
Dan yang kedua adalah hubungan antara makhluk, iaitu tugas sebagai khalifah. Jadi maklum faham kita ni khalifah, banyak orang fikir tentang orang yang diberikan amanah. Jadi khalifah dalam Quran diceritakan tentang manusia yang diberi tanggungjawab amanah tentang kehidupan atas muka bumi. Jadi sebahagian besar kita bertanggungjawab atas diri kita sebagai khalifah, menjaga kerukunan, menjaga kesejahteraan hidup dengan masyarakat, termasuklah makhluk yang bukan manusia, maksudnya binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi dua amanah ini, tanggungjawab ini kita laksanakan, dan alhamdulillah sehingga hari ini kita semua dapat bersua. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam nasihat dirahmati Allah SWT, insya-Allah. Saya seperti yang diperkenalkan, nama Kamarul Azami bin Muhammad Zaini. Kali pertama sebenarnya saya jejak kaki di masjid ni. Jadi alhamdulillah saya diizinkan Allah untuk berada di sini, masjid yang indah. Mudah-mudahan ini juga menjadi jariah kebaikan untuk kita sentiasa menghidupkan rumah Allah, menjadikan ini tempat yang sebanyak-banyaknya kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi pada malam ini saya ditugaskan ataupun saya diminta untuk berkongsi. Saya bukan orang yang sebenarnya selayaknya atau sebaiknya untuk bercerita atau berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya tengok ahli jamaah yang ada depan saya ni, saya rasa kerdil sangat untuk saya bercerita tentang ihsan dan demi kemanusiaan ini depan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tugas untuk menyampaikan ni, saya tahu orang berceramah ni, bercakap ni senang. Bahagian yang susah apa? Bahagian susahnya yang dengar. Sebab tu yang bercakap kita tak pernah tengok lagi orang bercakap dia sampai tertidur kan. Tapi yang mendengar sampai tertidur tu biasa. Pasal apa? Yang beratnya dengar. Yang bercakap ni senang. Sebab itu saya selalu ni ingatkan diri saya, bila saya bercakap, telinga paling dekat dengan mulut saya, telinga saya. Jadi orang yang pertama kena buat ialah orang yang bercakap. Sebab telinga dia paling dekat dengan mulut yang dia bercakap. Sebab tu dalam urusan hidup kita ni sebenarnya yang utama bukan banyak cakap, tapi banyak buat. Banyak cakap, banyaklah kita buat salah. Tapi kalau hari ni saya tak cakap, tak jadi apalah. Dah dipanggil ceramah, tiba duduk diam kat depan, tak jadi pula kan. Jadi saya kenalah bercakap. Dan saya mohon izin kalau sekiranya ada kesilapan, boleh dibetulkan atau ditegur pada kesilapan-kesilapan saya. Jadi saya mulakan tadi dengan satu ayat yang kita biasa dengar, khususnya orang lelaki kalau ke masjid pada hari Jumaat. Maka kita kerap kali diperingatkan dengan firman Allah SWT daripada surah An-Nahl ayat 90. Bila Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang kita melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini yang disebutkan tadi, yang saya bacakan daripada surah An-Nahl ayat 90, bahawasanya dalam perbincangan kita malam ini, kita bukan hanya sekadar membincangkan tentang nilai ihsan, tapi ihsan ini juga adalah merupakan tata cara kehidupan manusia, yang mana inilah sebenarnya martabat sebenar sebagai manusia. Manusia yang mempunyai nilai ihsan adalah mereka yang berada pada martabat sebenar manusia. Baru-baru ni saya ambil kesempatan juga lah kongsi beberapa pengalaman. Saya ni sebenarnya banyak berceramah, banyaknya dengan remaja dan belia. Program-program saya ni banyak tertumpu kepada kumpulan-kumpulan yang muda, lebih muda-muda. Sebab tu bila saya duduk depan tuan-tuan ni, saya risau sikit. Tapi sebagai perkongsian, saya kongsilah pengalaman sikit. Bila ada pengalaman dengan anak-anak remaja ni, saya pernah pesan dengan mereka, saya kata, hari ini teknologi yang ada di tangan kita ni mengubah manusia menjadi binatang. Kerana sifat ihsan ni hilang kerana teknologi yang ada di tangan kita. Teknologi apa yang ni lah. Saya tengok depan saya ni ramai tak pegang handphone kan. Kalau saya ceramah dengan belia-belia ni, muka saya dia tak tengok.
dia tengok telefon, kan? Jadi saya kata ni alat teknologi ni mengubah manusia jadi binatang. Jadi dia tidaklah tumbuh ekor, berbulu tiba-tiba, bukan. Tapi sifat manusia itu hilang kerana alat teknologi ni. Mereka menjadi terlalu rakus kepada apa sahaja yang mereka dapat melalui teknologi, sehingga kan mereka tidak boleh membezakan antara baik dan buruk. Jadi di sini titik pada saya permulaan hilangnya sifat ihsan dalam manusia. Apabila manusia itu sendiri gagal membina hubungan yang baik sesama manusia. Teknologi yang ini sepatutnya mendekatkan yang jauh, tapi hari ini dia menjauhkan yang dekat. Dia dah tak bercakap dah sama-sama manusia. Pasal apa? Dia sibuk hantar WhatsApp dia. Duduk kat meja makan, duduk keliling meja, tapi tak bercakap sepatah perkataan pun. Pasal dia tanya kawan sebelah dia nak minum apa, pakai WhatsApp, kan? Saya bersuluh dengan anak saya kata tengok meja sebelah tu, tak bercakap langsung. Pasal apa? Dia sibuk tengok telefon masing-masing, kan? Jadi ini antara perkara yang menjadi perhatian bila tajuk yang dipilih ialah ihsan demi kemanusiaan. Hilang nilai ihsan, maka secara sedikit-sedikit akan hilanglah nilai kemanusiaan itu sendiri. Sebab itu dalam konsep ihsan, kita semua faham dan tahu, dan kita pernah biasa dengar hadis Jibril. Apabila Nabi didatangi oleh Jibril bertanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ni masyhur, sentiasa dibincangkan. Dan saya ringkaskan hadis yang diriwayatkan ataupun dari Umar Ibn Khattab. Datang bertemu dengan Nabi seorang lelaki yang berpakaian serba bersih putih, bertemu dengan Nabi, kemudian bercakap dengan Nabi, berkata dengan Nabi, apakah itu Islam? Maka Nabi pun terangkanlah, itulah dia rukun Islam kita. Ada lima perkara, kan. Kemudian dia tanya apa itu iman. Kemudian Nabi pun terangkan. Dan kemudian lelaki ini bertanya dengan Nabi apa itu ihsan, kan. Maka Nabi SAW pun menjawab, engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah dia melihatmu. Ini ihsan. Dalam amal kehidupan kita, ihsan ni kita boleh mudahkan. Ni mudah ayat saya lah. Macam kalau kita masuk satu tempat ada CCTV, maknanya walaupun tak ada orang melihat, tapi kita tahu sedang dilihat. CCTV sedang merakam. Bila kita tengok CCTV tu tak ada lampu bernyala, kita kata CCTV ni mati. Selamatlah. Tapi dalam soal penglihatan Allah SWT ni tidak ada kecacatan. Maknanya tidak tertinggal walau satu saat. Kita sedang dilihat setiap masa dan setiap saat yang kita lakukan. Sebab itu bila sahabat Nabi SAW tanya dengan baginda Nabi, wahai Rasulullah, apakah nikmat yang paling kecil yang Allah bagi pada kita? Maka Nabi pun diam. Kemudian Nabi tarik nafas. Bahkan Nabi kata, setiap nafas yang kamu tarik, Allah akan tanya, apa kamu buat dengan nafas itu? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah SWT, setiap nafas yang kita tarik, Allah akan tanya apa kita buat dengan nafas itu. Agak-agak kita boleh kita jawab, yang untuk hari ini je dulu. Setiap nafas yang kita tarik, apa yang kita buat dengan nafas itu? Pada waktu setiap nafas kita tarik itu, kalau kita buat maksiat, maka itu akan dipersoalkan. Boleh tak kita rahsiakan suruk-suruk? Tak boleh. Arwah ibu saya kata apa? Malaikat kiri kanan, dia tengok selalu. Kalau tak Allah Ta'ala pun, kiri kanan tu tahu, dia catat. Jadi penting untuk kita ingat, itulah dia nilai ihsan. Dan apa saja amal perbuatan kita adalah pada dasarnya kerana Allah itu melihat. Kita buat kebaikan kerana Allah melihat, kita tinggalkan kejahatan pun kerana Allah melihat. Bukan kerana orang tahu atau tidak tahu, kan? Banyak kita menilai bahawa orang tak tahu, tak apalah, kan? Saya ambil pengalaman diri saya lah secara peribadi. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan pun ada kalanya kita solat di rumah, kan. Cuba kita banding, ini muhasabah diri. Bandinglah waktu solat kita kat rumah dengan solat kita kat masjid, mana lebih sempurna, kan? Saya selalu bandingkan diri saya kata kat masjid itu sempurna, kan. Itu nak kena tanya tu.
Macam mana ihsan kita dengan Allah SWT. Kenapa kat rumah tak sempurna, kat masjid sempurna? Kan? Sebab kita buat kerana orang melihat, bukan kerana Allah melihat. Itu yang menjadikan cacat sikit bila kat rumah. Kalau kat masjid ni kita sembahyang sunat tu tak tinggal. Ba'diyah, qabliyah tu mesti ada bersama. Kalau kat rumah ikut rajin. Kan? Kat masjid ni tiba-tiba jadi rajin semua. Jadi itu muhasabah yang saya selalu sebut dengan diri saya. Susah sebenarnya untuk kita lakukan semata-mata kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni melihat kita. Sukar. Tapi itulah cabaran sebagai manusia. Dan itulah nilai yang Allah letakkan kenapa adanya syurga dan neraka. Kita memilih untuk berada di mana. Baik, dalam intipati hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi, ada 3 asas penting dalam agama: Islam, iman, ihsan. Maknanya ini 3 asas penting. 3, dia bukan 2. Bukan iman dan Islam saja. Kita ambil contoh mudah lah. Kalau kita lihat, kalau dulu-dulu lah, saya tengok sekarang, Alhamdulillah, tuan-tuan, saya yakin tak buat lah. Tapi saya tengok orang dulu-dulu kalau sembahyang kat rumah ni tak berbaju. Kalau orang lelaki lah, pernah tengok kan. Kita pun dulu, saya pun masa kecil kita tengok boleh sembahyang tak pakai baju kan. Bila kita belajar, boleh ke punya kan. Sah pasal apa? Tutup aurat. Sebab syarat aurat tertutup. Okey, sah lah. Tapi bila kita belajar, akhirnya kita faham. Itulah namanya ihsan. Bila kita hanya berkadaran sahaja untuk menunjukkan amal kita pada Allah ni sekadarnya, maka tidak ada nilai ihsan dalam amalan yang kita buat. Sebab itu bersungguh-sungguh dalam semua kerja yang kita buat adalah nilai ataupun ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita ada nilai ihsan dalam kemanusiaan, dalam kehidupan kita. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ihsan ni merupakan makam atau tahap tertinggi dalam pengamalan kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Sebab tu kita boleh bangun malam, buat ibadah walaupun tidak ada orang melihat. Sebab tu qiyamul lail ni sangat berat, sebab tak ada orang tengok. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Puasa tak ada orang, tapi puasa ni saya kena puji, kebanyakan kita ni lulus. Walaupun tak ada orang tengok kat rumah kan? Boleh dia nak makan, lepas tu pergi buka puasa kat masjid. Tak siapa tahu kan. Tapi itu antara ujian yang Allah berikan kepada kita, melihat bagaimana kita melatih diri kita untuk bersifat ihsan. Sebab itu qiyamul lail ni berat bagi mereka yang tidak dibiasakan. Sebab amal yang tidak dilihat manusia, maka dia tidak lihat penting untuk hubungan dia dengan Allah SWT. Ni saya sebut ni muhasabah untuk saya juga. Bukan mana saya cakap qiyamul lail ni saya bangun hari-hari, tak juga. Selalunya bunyi loceng, tapi tutup lah, bukan bangun, tutup. Kita set lah jam kita pukul 5. Kita tahu nak bangun 4.30 tu tak daya, pukul 5 lah. Nak ambil 5.30 ke setengah jam sebelum subuh kan. Tak daya, tunggu azan juga kan. Jadi tewas kita. Sebab apa? Sebab nilai ihsan tu kita kena bina, kena latih. Sebab itu ada disiplin-disiplin yang bagus. Kalau tuan-tuan dan puan memang kumpulan yang masyarakat yang rajin menghidupkan masjid, maka jadikan masjid ni elemen. Kenapa saya kena buat amalan-amalan ni? Sebab apa? Dia menjadi pendorong. Istilah sekarang dipanggil motivasi. Kena ada punca motivasi kenapa kita nak buat. Mula-mula mungkin kita buat sebab manusia, mula-mula. Tapi kita kena usahakan supaya lama-kelamaan kita buat bukan lagi kerana manusia. Bukan buat kerana nakkan orang puji. Bukan buat kerana nakkan orang lihat. Nak tengok orang, dia ni alim, bagus, datang sembahyang awal, balik paling lambat. Bukan untuk dipuji. Tapi untuk dipuji oleh hamba-hamba di langit kan? Malaikat yang memuji dan menilai kita sebagai hamba yang beriman. Baik, signifikannya ihsan dalam kehidupan hidup kita ni, ihsan ni adalah asas kepada akhlak kehidupan, akhlak kemanusiaan. Semua amalan zahir dan batin bertujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tinggi ihsannya diberi keburukan, dibalas kebaikan.
Jadi kalau kita diberi kebaikan, dibalas kebaikan. Saya selalu letakkan contoh seperti pokok mangga. Dibaling selipar, dibalas dengan buah mangga. Pokok rambutan, baling selipar, dapat buah rambutan, kan? Jadi orang yang ihsannya tinggi adalah orang yang diberi keburukan, diberikan keburukan pada dia, tapi dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Hari ini masyarakat kita hidup dalam keadaan, secara psikologinya kita ni dah hidup dalam masyarakat yang bersifat marah-marah. Tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan perasan ke tak. Semua benda marah. Sekarang ni bergaduh terang-terangan. Dia tak ada sifat sabar dah. Kalau bergaduh kerana tergesel kereta pun boleh bertumbuk tepi jalan sekarang. Jadi masyarakat kita ni dia dah ada macam-macam elemen ataupun simptom-simptom yang memberi tanda-tanda buruk. Jadi keburukan, Nabi SAW tunjuk kita contoh banyak dah tentang kebaikan ni. Diberikan apa saja keburukan, Nabi tak pernah balas dengan keburukan. Kalau saya di sekolah ke ataupun dengan remaja-remaja ni dalam isu buli sebagai contohnya, saya selalu bagi contoh. Saya kata kalau ada orang buli ke, ejek ke, cuba balas dengan belanja nasi lemak. Dia orang ketawa lah. Dia kata mana duit pun tak cukup, nasi lemak sendiri pun tak cukup. Saya kata sebab selagi mana kita membalas keburukan dengan keburukan, orang yang membuat kejahatan pada kita, kita balas kejahatan, kita telah mengurangkan kebaikan kita. Nabi kata jangan kita kurangkan kebaikan kita kerana kejahatan orang. Jadi kalau keburukan yang orang beri pada kita, kita balas dengan keburukan, secara tak langsung kita telah mengurangkan kebaikan kita. Nabi pesan jangan kurangkan kebaikan kita. Maka kalau orang dibuat jahat pada kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Kita mengurangkan kebaikan kita. Ini sifat ihsan yang kita perlu angkat. Maknanya menilai pada setiap keburukan itu bukan untuk dibalas dengan keburukan. Paling tidak memaafkan. Kalau tak boleh nak buat baik pada orang pun kita maafkan. Atau menjauhkan diri, meninggalkan keadaan yang boleh mendatangkan keadaan lebih teruk. Jadi ihsan ini merupakan titik kepada kualiti kehidupan yang lebih baik. Kalau kita dah menyampai kepada tahap ihsan, maka masyarakat kita ni berada dalam keadaan yang cukup harmoni. Rakyat Malaysia ni, Malaysia adalah negara yang antara tersejahtera di dunia. Kita ni negara yang antara sejahtera kat dunia. Antara yang sejahtera, maksudnya aman. Segala serba-serbi cukup. Sebab tu agaknya lah kita dilihat, anak-anak kita khususnya dilihat seperti dimanja-manjakan. Marah tak boleh, suruh tu tak boleh, ini tak boleh. Jadi akhirnya mereka ni kurang daya tahan. Bahasa Inggeris disebut resilient. Dia tak mampu bertahan. Bila diberi cabaran sikit, dia cepat mengalah. Bila kita terlalu sejahtera, kelemahan dia ialah mereka ni tak mampu, daya juangnya agak rendah. Kita bandinglah, saya buat kursus-kursus dengan anak-anak ni, kita banding. Kalau kita banding dengan anak-anak Palestin, jauh langit dengan bumi lah anak-anak kita ni, kan? Tapi bukanlah itu nak menjadi perbandingan, cuma sebagai peringatan untuk kita. Menanam sifat ihsan ni ada 3 syarat. Pertama ialah ihsan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merujuk kepada bagaimana sifat taat dan ikhlas kita dalam perbuatan kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu ditekankan juga pada diri kita khususnya. Macam saya sebut tadi, peringkat awalannya mungkinlah amalan kita ni dibuat kerana kita ikut-ikutan. Bulan puasa datang Qiyamul Lail sebab memang masjid buat, kita pun ikut. Saya ingat Qiyamul Lail ni boleh dijadikan rutinan. Kalau tidak harian, kalau bulan puasa mungkin harian. Saya tak pasti, mungkin di masjid ni dijadikan aktiviti bulanan. Yang Qiyamul Lail ni elok dibuat bulanan. Anjurkanlah bulanan. Jadi boleh dijadikan. Jadi rakan-rakan jamaah ni boleh mengambil kesempatan untuk latih diri untuk buat Qiyamul Lail. Tak mampu nak buat seorang-seorang, kita ikutlah berjemaah. Tapi yang dianjurkan bersendirian, itu lebih afdal. Tapi maklum sajalah, kalau jam loceng bunyi kita tutup, kan, maknanya kenalah masjid di masjid. Jadi masjid pun boleh anjurkan. Yang kedua ialah ihsan sesama manusia. Ini yang kita panggil akhlak. Anak-anak yang ada dengan kita hari ini kena ditanamkan sifat akhlak. Takut bukan kerana ayah, kan? Solat bukan kerana ayah. Saya selalu tanya, semayang sebab apa? Kerana Allah. Saya kata kalau kerana Allah ni,
Tuan-tuan yang datang ni insya-Allah kerana Allah lah. Anak kita yang kat rumah tu semayang kerana ayah suruh. Kalau ayah tak suruh, tak semayang dia. Jadi saja aku semayang sebab ayah suruh tadi. Ya. Ya. Peringkat awal begitulah. Pengenalan kita pada agama memang semuanya disuruh. Awalan dia dibuat kerana disuruh. Sebab kalau tak suruh tak jadi. Kalau Imam Ghazali dikata akhlak ni, akhlak baik ni kena ditanam. Sebab akhlak baik dengan buruk ni beza dia macam bunga yang ditanam dengan lalang yang tumbuh. Sifat buruk ni macam lalang. Lalang ni tak ada orang baja. Dia hidup sendiri. Anak-anak kita kalau kita biar kat rumah tak diberi nasihat apa-apa, yang akan tumbuh dalam hidup dia adalah sifat buruk, bukan sifat baik. Sebab itu di sekolah diajar menanam nilai-nilai murni, kena tanam. Sifat baik ni mesti dilatih. Nak bersedekah, kena ajar dia bagaimana untuk bersedekah. Kena dilatih bersedekah. Nak membuat kebaikan, kena diajar. Nampak orang yang perlukan pertolongan, kita kena gesa dia untuk menolong. Ini ihsan yang perlu dilatih. Sifatnya perlu dilatih. Dia tak boleh harap tunggu. Dia tak jadi. Sebab itu Imam Ghazali pesan jangan keburukan ni dia tak payah kita jemput datang ke depan pintu. Dia boleh tumbuh sendiri. Kalau kita tengok anak-anak sekarang duduk kat dalam rumah pun dia boleh buat macam-macam perkara. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita ni terhindarlah. Tapi kita tahu cabaran untuk mereka tetap ada. Dia ada kawan. Itu akan memberi kesan. Dan yang ketiga adalah ihsan dengan alam, dengan persekitaran. Maksudnya dengan kucing, dengan anjing, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan segalalah makhluk yang hidup selain daripada manusia. Jadi ini pun menjadi salah satu daripada syarat penting juga. Sebab tu kalau kita kasihan melihat anjing kelaparan, maka itu sifat ihsan. Kita boleh beri makan. Jangan pula bagi makan anjing pun salah. Tak salah. Kalau dia lapar kita boleh bagi makan. Melainkan kalau dia datangkan masalah ataupun mendatangkan kecederaan, itu bahaya. Maka janganlah. Sama macam kucing kan. Cuma ada ramai orang komplain kadang-kadang kucing ni dia melaburkan najis, dia merata-rata. Jadi ada orang marah lah, jangan bagi makan kucing kat sini, nanti dia buang air dia merata-rata kan. Kalau dia tu manusia, patutlah kita marahkan, nama pun binatang kan. Saya ada satu kisah yang agak kelakar lah, tapi saya teringat ada satu sekali tu saya solat Jumaat di Shah Alam. Sekumpulan pelajar, dia ternampak seekor kucing sedang membuang. Jadi duduk kerumun kucing tu, dipanggil kawan-kawan dia, "Mai tengok tu, mai tengok kan." Kemudian dia gelak ramai-ramai bila kucing tu membuang. Dalam fikiran saya kata, yang mana binatang? Yang kucing tu ke yang anak-anak yang ramai ni? Jadi itu sekadar telahan saya nak sebut. Begitulah bila mereka, kita kurang memahamkan mereka tentang sifat ihsan ini. Dah memang binatang lah. Yang kita bersorak orang binatang tu buang air, kenapa kan? Yang bahagian bersorak tu yang saya rasa macam Allah, seolah-olah macam kita tak bentuk dan didik mereka dengan cara yang betul. Tapi itu tak disalahkan lah, sebab mereka tu mesti kanak-kanak lagi. Jadi mungkin itu sebagai hiburan lah. Cuma tak kena cara. Baik. Dan begitu jugalah nilai yang sebenarnya ditanam. Kalau hari ini pun dibincangkan tentang Madani itu pun, antara nilai yang utama diletakkan di hujung sekali dalam Madani itu ialah ihsan. Kerana ini nilai kemanusiaan yang tidak boleh tercabut daripada kehidupan manusia. Tak boleh. Khususnya kita sebagai orang Islam ni, dia adalah menjadi sebahagian daripada syarat 3 dalam hadis Jibril tadi. Iman, Islam dan ihsan. Maka dia menjadi keutamaan. Dan inilah sebenarnya nilai yang kita kena bangunkan. Dalam masyarakat, dia bukan hanya perlu dibincangkan, bukan hanya untuk diwacanakan, tetapi dia perlu dipindahkan dalam bentuk tindakan. Macam mana kita nak bertindak dengan nilai ihsan tu yang ada dalam diri kita. Melalui 3 tiang yang kita sebut tadi, kalau kita sentuh dari sudut ihsan, khususnya dalam kemanusiaan,
Maka ihsan dalam diri ni bermula daripada kebersihan hati. Ada 3 ciri kita ni sebagai manusia yang mempunyai ihsan dalam diri kita. Yang pertama disebutkan sebagai empathy. Kita mudah merasa simpati dan mengambil tindakan atas kesusahan orang lain, membantu, menolong. Ini yang dianjurkan dalam agama sebagai tindakan kebajikan. Nampak orang miskin, maka diberi bantuan. Nampak orang tak makan, diperintahkan, ya Allah perintahkan, beri makan kepada orang yang tak makan. Ini ialah nilai utama ihsan. Sebab tu kalau kita hadir ke masjid ni, dalam keadaan kita tahu ada orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan kita tidak membantu, maka ihsan kita tak sampai tahap ihsan yang sepatutnya. Sebab tu salat kita adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Tetapi dengan salat, Allah ingatkan kita bahawa ada tugas orang yang salat ni untuk memastikan sekitarnya cukup syarat. Makannya cukup, ada rumah untuk ditinggal, kebajikannya dijaga. Sebab tu berada di masjid bukan itu jawapan sebagai kita menyempurnakan agama. Tidak. Itu ialah menyempurnakan amanah kita tadi, Islam itu. Tapi ihsan ialah syarat kita untuk memberi manfaat pula kepada masyarakat di sekitar kita. Sebab tu iman itu ibaratnya seperti lampu. Kalau kita orang beriman, maka lampu kita akan terangkan orang lain. Jadi kalau kita ada lampu, tapi lampu tu simpan untuk kita je, maka dia tidak menjadi faktor ihsan seperti yang agama tuntut daripada kita. Yang kedua, sifat amanah, khususnya dalam bab menjalankan kerja dan juga tanggungjawab yang kita diberikan. Tak kisahlah dalam apa bentuk pun. Sama ada kita diberi amanah di tempat kerja, mungkin jawatan kuasa di masjid ni, ataupun jawatan kuasa di kampung, ataupun di taman. Semua perkara yang diamanahkan pada kita, tanggungjawab kita kena jawab pada Allah SWT. Kayanya orang Melayu ni, amanah dipanggil tanggung jawab. Dah tanggung jawab. Maksudnya jawab tu bukan jawab dekat orang yang bagi jawatan tu. Kita akan dipersoalkan apa yang kita dipertanggungkan. Kita perlu menjawab kepada Allah SWT. Orang yang melantik kita, dia orang tengah ya. Tetapi amanah tu telah Allah berikan pada kita. Dan yang paling besar untuk kita lah, khususnya orang lelaki sebagai ketua keluarga. Kan? Kalau wanita, orang perempuan menjaga amanah suami, menjaga amanah rumah, itu adalah tanggungjawab. Maka kita kena pelihara dan jaga amanah. Dan yang ketiga ialah tentang disiplin diri kita. Yang ini saya suka petik contoh bila Allah bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah kata sesungguhnya manusia dalam kerugian. Saya selalu tanya dengan diri saya, bahagian mana yang saya rugi dengan masa yang Allah sumpah dengan saya? Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak kita ada berapa masa lama, berapa masa kita ada? Kalau saya tanya anak-anak ni, dia kata 24 jam. Confirm ke 24 jam? Kita ada masa sekarang je, tuan-tuan. Ni, sekarang. Sebab saat yang akan datang ni, tidak siapa boleh pastikan kita ada. Yang dah lepas, habis dah. Saya mula salam tadi, tak boleh patah balik dah. Jadi yang kita ada sekarang, apa manfaat yang kita buat sekarang? Yang ini yang sebenarnya kita kena fikir. Sebab tu kalau anak kita bangun pagi, atau kita lah bangun pagi, baru fikir apa nak buat hari ni, membazir dah. Itu yang Allah kata, wal 'asr innal insana lafi khusr. Baru fikir apa nak buat sekarang, baru fikir, bazir dah. Sebab tu hidup ni kena dirancang dengan sebaik mungkin. Maka itulah namanya ihsan. Kalau kita memastikan setiap saat kita ni memberi manfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang lain, maka itulah dia ihsan yang sebenarnya dituntut dalam agama. Maka kena ada disiplin yang baik tentang urusan kehidupan kita setiap hari. Macam mana kita nak atur hidup kita ni. Aturan yang bagaimana, pengisian apa yang kita dapat. Hari ni merancang untuk datang sini, alhamdulillah. Kan? Ada orang lain, ada perancangan lain. Bukan kita nak kata perancangan kita terbaik pun. Untuk kita, ini yang terbaik. Masing-masing ada perancangan. Tapi yang penting kena rancang.
Sebab tu kalau anak-anak kita kat rumah, bila tanya hari ni nak buat apa, entahlah. Innal insana lafi khusr, cakap dengan dia. Dah rugi dah ni. Jadi nak pastikan kita guna manfaat masa secukupnya, sebaiknya maka kita kena ambil kesempatan untuk jangan jadi rugi. Kalau Allah kata kita rugi, agaknya berapa banyak tuan-tuan yang kita rugi. Kalau kerajaan ni, kalau kerajaan kata negara kita rugi, saya percaya kita sedih lah, pasal banyak bilion-bilion mungkin rugi. Tapi kalau Allah SWT kata kita rugi bilion ke, jauh lebih dahsyat daripada tu. Jadi itu antara perkara yang mungkin kita boleh beri perhatian sebagai satu timbangan supaya kita boleh bermuhasabah tentang masa. Mungkin kita beri ruang pada azan isyak, kemudian kita sambung sikit lagi.
Baik, Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi. Tadi kita bercerita tentang disiplin, maksudnya kepentingan ihsan dalam diri. Yang kedua ialah tentang ihsan dalam keluarga, tuan-tuan dan puan kasih Allah SWT. Kena jelas bahawasanya keluarga adalah merupakan madrasah pertama pembentukan akhlak. Ini pun menjadi macam-macam isu dalam masyarakat kita hari ini. Apabila proses pembentukan akhlak ni diletakkan tanggungjawab kepada kumpulan atau pihak lain, bahawa sumber sebenarnya yang membentuk akhlak ni adalah bagaimana mereka melihat contoh yang ada dalam rumah. Ibu dan ayah sebagai guru pertama membentuk akhlak anak-anak. Ini penting untuk kita bawa dan kita fikirkan bersama. Sebab tu ihsan dalam keluarga, tugas ibu dengan ayah ni, yang pertama dari sudut pemilihan bahasa. Di rumah kena perbanyakkan bahasa yang baik-baik. Saya secara peribadi terlibat dengan beberapa NGO yang bersama dengan kumpulan keluarga yang daripada latarnya kurang berpendapatan. Bila kita bincang, kita tanya, kita panggil anak-anaknya, kita buat kursus, rupanya di rumah dia jarang dapat pujian yang baik-baik, jarang diperdengarkan dengan teguran yang baik-baik. Yang datang pada dekat telinga ni maki hamun, mencarut dan sebagainya. Jadi pada umur seawal 8-7 tahun ni, mencarut tu dah jadi zikir, dah biasa dah dalam kumpulan yang sama dengan dia. Jadi kita nak betulkan, kita sebagai orang yang berada di luar lingkungan keluarga ni, kita boleh tegur, tapi tak boleh diubah mendadak, tak boleh. Sebab itu kalau yang mana yang memulakan keluarga, anak masih awal kecil, maka disiplinkan diri untuk gunakan, perbanyakkan bahasa baik di rumah, bahasa pertuturan yang baik-baik. Yang kedua ialah menggunakan pendekatan yang lemah lembut. Dulu-dulu saya tak tahulah, saya yakin tuan-tuan dan puan, cara mak ayah kita latih kita ni dengan cubit dan sebat, kan? Saya pun dibesarkan dengan cara sama. Kalau kita pergi rumah orang, panjat-panjat kursi, kejap lagi kena jegir mata, pasukan sampai ke tam kecil tu, kan? Mak kita cubit kita, kan? Tapi pendidikan hari ini, masyarakat kita dah terdedah dengan macam-macam bentuk pendidikan. Diambil pendidikan orang sini, jadi akhirnya pendekatan mereka ni berbeza. Bukan lagi cara tradisional macam mak ayah kita. Jadi bukanlah kita nak kata dia tak berkesan, tetapi kadang-kala pendidikan yang terlampau memberi kelonggaran pun boleh menjadi masalah. Sebab tu ada had dalam keluarga, kena ada sikit sifat diktator tu, mengap kena ada. Saya baru-baru ni berhadapan dengan seorang ibu. Dia minta saya tolong anak dia tak nak pergi sekolah, umur 10 tahun. Saya kata, kenapa tak nak pergi sekolah? Dia susah nak bangun pagi. Saya kata, kenapa tak nak bangun pagi? Susah nak bangun pagi. Dia tidur lambat. Kenapa tidur lambat? Tuan-tuan rasa? Main game lah, semua orang tahu dah. Main game. Jadi bila saya tanya, kenapa tak larang? Saya dah larang dah. Dia tak nak ikut cakap saya. Lepas tu bila pagi kejut pergi sekolah, tak nak pergi. Habis tu mak cakap apa? Nak buat macam mana dia tak nak pergi? Kan? Jadi saya kata, barulah saya kata dalam sudut pandang saya kata saya faham, barulah saya faham bila akhir zaman ini anak menjadi tuan kepada ibunya. Kan? Bukan maksudnya disuruh-suruh mak tu, tak. Mak tu ikut apa anak nak. Akhirnya anak tu pergi sekolah 3 hari, masa dia bawa jumpa saya tu 3 hari tak mandi. Pasal apa? Dia suruh anak pergi sekolah, tak payah mandi, pergi sekolah. Balik sekolah, sambung tengok telefon sampai tertidur. Besok bangun pagi, tak mandi, pergi sekolah. 3 hari tak mandi. Jadi balik kepada disiplin dalam keluarga. Sebab itu akhirnya pendidikan akhlak di dalam keluarga lah yang menentukan. Sekolah boleh buat apa? Sekolah tak boleh buat apa-apa. Bolehlah diberikan tindakan-tindakan, tapi tindakan kalau dia tak langgar undang-undang di sekolah pun tak ada tindakan boleh dibuat. Akhirnya balik kepada ibu bapa. Cuma ibu bapa pula tak boleh guna pendekatan yang nak kena menjerit sepanjang masa, tak boleh. Ada kalanya kena berlemah lembut. Ada kalanya anak-anak ni ada yang jenisnya tak boleh nak semuanya nak kena marah. Ada yang nak kena cakap baik-baik.
Kalau dalam psikologi pendidikan, saya belajar juga sikit-sikit. Anak lelaki ni tak boleh dijerit-jerit. Anak lelaki tak makan jerit. Anak lelaki kena bercakap pelan-pelan kat telinga kanan. Kena bisik. Sekejap lagi pergi buang sampah, dia buat. Kalau jerit dari dapur, dia tak buat. Dia beza dengan anak perempuan. Ini psikologi pendidikan awal kanak-kanak. Dia kena, kalau anak perempuan kalau bercakap dengan dia, nak serius, kena pandang atas, pandang mata dia, tepat mata dia. Anak lelaki jangan, dia pandang, kita pandang dia, dia tak nak pandang kita. Anak lelaki kan. Jadi anak lelaki ni kena bisik kat telinga dia, telinga kanan. Rupanya dalam kajian pendidikan awal kanak-kanak, anak kita sampai 12 tahun, telinga kiri dia tak boleh pakai, anak lelaki. Telinga kanan dia pakai. Sebab tu kena bisik kat telinga kanan. Ni ada anak lelaki ni, kejap lagi dia tahulah ayah dia bisik kat telinga, tahu sebab tu. Tapi itu secara psikologinya. Jadi nak tak nak, ibu bapa hari ni pun kena tambah pengetahuan. Sebab teknologi telah pun menambah macam-macam maklumat pada anak-anak kita ni. Kebanyakan kita hari ni membesar dengan TV 1, 2, 3. Kalau pergi sekolah, cerita drama kita sama je. Semalam kau tengok drama apa, aku pun tengok juga. Hari ni anak-anak kita, dia tak tengok drama yang sama. Ceritanya tak sama. Apa yang dia tengok tak sama. Hasilnya pun jadi tak sama. Sebab itu kalau ibu bapa hari ni menyekat diri untuk menambah pengetahuan, maka kita berada dalam keadaan berbahaya. Nak tak nak, ibu bapa hari ni kena ikut zaman. Nak didik anak mengikut zamannya. Ini zaman dia. Memang ini zaman dia. Kalau yang mak ayah nak tak nak, kena master juga apa yang anak kita master. Atuk tak boleh nak tolong lah. Atuk nenek ni kadang dia, yang kita risau atuk nenek ni yang lebih baik daripada mak ayah dia. Saya selalu cakap dengan mak saya, arwah mak saya, dulu saya tak dapat, tapi cucu dia semua dapat. Itu saya rasa tu semua orang melalui proses yang sama. Cuma saya nak kena pesan juga pada atuk nenek, kena ikut kena berbincang dan kena sesuaikan corak pendidikan keluarga ni dengan ibu bapa mereka. Yang ketiga ialah tentang keadilan dan kasih sayang antara ahli keluarga, khususnya pasangan. Kena berlaku adil dan tidak boleh bersifat mementingkan diri sendiri. Di Malaysia, khususnya di Selangor pun, kita berhadapan dengan macam-macam isu perceraian dan sebagainya. Perceraian pada awal usia perkahwinan, baru setahun, baru 2 tahun bercerai. Nauzubillah. Kita minta dijauhkan, mudah-mudahan masyarakat kita tak berterusan begini. Jadi kita kena mampu untuk ubah keadaan supaya keadaan ini menjadi lebih baik. Dan semua faktor-faktor ini datang dalam macam-macam sudut. Kalau sudut yang paling kita boleh bincangkan, teknologi lah. Apabila perbandingan kerap kali dibuat. Zaman saya membesar, yang kerap dibandingkan kita ni dengan sepupu-sepupu kita lah, ataupun dengan anak jiran. Tapi sekarang kita bandingkan pula dengan video dekat dalam TikTok lah, video dalam YouTube lah. Kau tengok tu, kau tengok orang tu. Jadi banyak sangat contoh yang akhirnya diletakkan syarat-syarat yang terlalu tidak boleh dicapai. Jadi itu antara perkara yang menjadi pesan Allah SWT berfirman dalam Quran, surah An-Nisa. Allah perintahkan kita supaya bergaullah dengan ahli keluarga kita ni secara ma'ruf, dengan hubungan yang baik, yang sentiasa memberikan keutamaan-keutamaan yang sepatutnya. Itu dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Saya ringkaskan sedikit kepada ihsan sebagai penawar isu-isu yang saya sebutkan tadi. Di Malaysia ada banyak isu sosial yang mungkin sekarang ni saya boleh berikan. Ada 3 perkara yang kita perlu beri perhatian. Yang pertama ialah tentang ketegangan sosial, perselisihan antara masyarakat dalam macam-macam bentuk. Tak kisahlah dalam apa bentuk pun, sama ada perkauman ke, polemik politik ke, ataupun apa pun. Jadi ini adalah perkara yang sebenarnya kenapa ihsan perlu ditanamkan. Menilai setiap individu yang kita jumpa tu pada dasar betul atau salah. Kalau dia salah, maka kita tegur dengan cara berakhlak. Kalau dia betul, maka kita kena akur apa yang betul itu. Yang benar dikata benar, yang salah dikata salah. Janganlah dilihat berdasarkan apa yang mereka wakili.
tapi lihatlah kebenaran yang mereka bawa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tentang penyebaran fitnah dan juga sifat-sifat toksik. Ini istilah budak-budak sekarang panggil. Toksik ni maksudnya benda-benda buruk, perangai buruk yang ditonjolkan. Kalau dalam media sosial ni memang terlalu banyak lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan ni, siapa yang selalu rajin scroll TikTok tu dia akan tayangkan pada kita apa yang kerap kita tengok. Saya yakin yang ada dalam masjid ni mungkin yang banyak lalu dia video-video ceramah lah. Kan, pasal dia rajin cari ceramah kan. Tapi kalau kita cari benda lain, maka benda yang kita cari tu akan keluar dekat TikTok kita. Dia dipanggil algoritma. Kalau sekarang ni pun telefon saya dengan saya ni, kejap lagi kalau saya buka, semua perkara yang saya sebut ni akan lalu dekat TikTok saya. Sebab dia ambil kita punya bahasa kita ni, dia terjemahkan, dia cari apa yang berkaitan dengan kita bualkan. Tak percaya tuan-tuan balik nanti, letak atas meja cerita pasal karipap. Kejap lagi banyaklah iklan karipap tu keluar. Karipap segera, karipap ni kan. Pasal dia baca algoritma kita. Jadi sebab itu, kalau kita nak ajarkan anak-anak kita tentang penggunaan teknologi, kita kena tahu bahawa yang ada di tangan dia ni, kalau dia tak tahu guna, akan merosakkan dia. Kalau itu yang banyak dia cari, itu yang akan lalu dekat telefon dia. Jadi itu penting. Jadi kalau banyak perkara yang buruk yang lalu dekat telefon kita, maka tugas kita lah untuk jangan biarkan dia berada di dalam laluan media sosial kita. Dalam media sosial ni tuan-tuan dan puan, kita boleh report video-video yang kita tengok tu. Banyak kita like dengan bagi love je kan. Kita tak pernah report kalau video tu tak betul. Sebenarnya boleh, tapi hari ni kalau nak khusus yang tu jadi lain. Sepatutnya boleh cari semua media sosial, kita boleh report video yang tak bagus. Bila kita report, dia akan keluarkan. Malangnya kita jarang report, sebab tu semua video tu akan sampai ke orang lain. Jadi kena ada semangat untuk kita halang benda buruk ni sampai kepada orang lain. Dan yang ketiga, ini yang saya sebut tentang pergaduhan, banyak bergaduh, iaitu keletihan hidup, ataupun istilah yang dipanggil mental fatigue. Otak kita ni dah penat dah, tak boleh proses pasal kerja banyak sangat, tekanan hidup berat. Yang menyebabkan semua masalah ni, sebenarnya ubat dia adalah sifat ihsan tadi. Ubah gaya interaksi kita dengan manusia, kita berkomunikasilah dengan nilai kasih sayang. Daripada kita menghukum, kita pilihlah untuk melihat apa yang baik pada seseorang itu. Maksudnya apa saja yang kita nampak pada dia, sebelum kita nak kata buruk, kita nilailah kebaikan yang dia pernah buat dulu. Baru nanti kita akan terfikirlah, buruk yang dia buat tu mungkin sikit silap, sebab ada banyak lagi kebaikan yang dia buat. Yang kedua, dalam bab berbeza pendapat, kita kena terima hidup kita ni tak boleh semuanya orang setuju. Mustahil. Mesti ada yang tak setuju. Kita yang duduk serumah dengan isteri, dengan suami pun mesti ada perkara yang kita tak setuju. Sebab itu diperkenalkan buku Adabul Ikhtilaf, adab-adab berselisih pendapat. Maknanya boleh berselisih pendapat, cuma dengan adab yang betul. Pada paksi mencari kebenaran, bukan mencari siapa betul siapa salah, siapa yang menang, bukan. Kita nak cari siapa betul siapa salah. Yang ketiga, menjaga maruah orang miskin, menjaga maruah remaja belia kita yang bermasalah. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan kita berdepan dengan remaja-remaja yang sini, tak tahulah, ada kat kampung saya tu ada rempit kan, masih ada lagi. Tengah-tengah malam 2-3 pagi dia duduk lalu depan rumah. Rumah saya depan jalan besar lalu. Pukul 2-3 pagi itulah dia berpesta. Bukan cara kita lah nak buka tingkap dan menjerit, panggil dengan perkataan yang buruk-buruk, bukan. Mereka lah yang kita kena dekati, duduk dengan dia, berbual dan berbicara, bercakap dengan baik, pesan apabila sampai waktunya. Bahagian ni yang ramai orang tak sabar. Kan, nak tengok perubahan masyarakat, dia bukan boleh petik jari besok bertukar. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, bukan dengan Nabi turun sempurna akhlak. Tidak. Kita boleh tengok bagaimana Nabi diberikan cabaran, ujian Allah SWT sepanjang dia berdakwah, kerana untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita berharap dengan hanya tadah tangan masyarakat kita berubah akhlak dia, itu mustahil. Kena ada kerja. Maka mereka yang tuan-tuan yang rajin ke masjid ni,
kena kerjakan usaha untuk mengubah akhlak masyarakat. Bukan sekadar berdoa saja, tak cukup. Dan yang keempat ialah kena sentiasa menjadi masyarakat yang penyayang, rahmah, bukan hanya menghukum semata-mata. Jadi sebab itu dalam pesan saya yang terakhir sebagai penutup, ini pesan mungkin yang praktikal lah. Untuk saya fikir yang praktikal yang saya boleh buat dan tuan-tuan mudah-mudahan juga boleh buat. Yang pertama, kita kurangkanlah penggunaan bahasa-bahasa yang kasar dan juga yang lebih kepada menjatuhkan orang. Jadi bahasa yang kita guna ni biarlah bahasa yang sedikit memuji dengan perkataan yang lemah lembut. Walaupun ada orang kata aku ni memang jenis kasar tapi hati baik. Betul. Tetapi Nabi tidak mengajar kita dengan menggunakan perkataan kasar ni untuk kita berdakwah atau mengajak kebaikan. Jadi kita kena guna bahasa-bahasa yang lunak, menjemput mereka dengan kebaikan-kebaikan. Saya di masjid rumah saya ada kuliah dengan muslimah setiap minggu. Jadi masa mula saya mulakan kuliah tu, kelas tu kehadirannya cuma tak sampai pun 8 orang. Tapi sebab muslimah ni berhasrat, dia kata kita nak buatlah kelas. Jadi saya kata kerja saya senang, saya datang ceramah je. Yang susah ialah orang yang ajak orang lain datang tu. Kalau macam contoh saya di masjid ni, kerja saya senang, datang ceramah je. Yang susah masjid ni, nak dapatkan orang yang datang untuk dengar. Sebab tu pahala lebih dekat orang masjid ni. Bila setiap orang ni boleh sampaikan dakwah untuk ajak orang datang, maka itulah dia yang paling besar pahalanya. Bukan saya yang bagi ceramah ni. Kan? Sebab itu tugas tuan-tuan yang berada di sini mengajak orang untuk berada di masjid ini jauh lebih penting berbanding saya yang memberi ceramah ni. Ya, jadi semangat tu kena ada. Itulah semangat yang Nabi anjurkan supaya kita ajak kebaikan. Yang kedua, mulakanlah ihsan dalam rumah kita. Dengan cara kerapkanlah minta maaf, kerapkanlah berpelukan dengan anak-anak dan juga isteri suami, dan sentiasa berikan penghargaan yang baik pada ahli keluarga kita, khususnya anak-anak lah. Anak-anak hari ni, tuan-tuan dan puan, sebenarnya mereka ni kurang penghargaan. Kita suruh dia basuh pinggan, kita tak ucap terima kasih. Walaupun dia hanya tolong kita angkat pinggan, terima kasih tetap kena beri. Itu nilai penghargaan. Dan yang ketiga, cuba buatlah kerja-kerja sukarela. Saya selalu dipesan oleh sahabat baik saya, dia kata antara kerja sukarela yang paling penting buat dekat masjid, dia cakap, ialah bila masuk tandas, keluar pastikan tandas tu bersih untuk orang selepasnya masuk. Orang tu dia bercakap dengan saya. Dia kata kan. Jadi bukan di tandas masjid je lah, dia kata tandas mana-mana pun, kalau kita guna, kita lah yang bersihkan. Pastikan orang masuk selepas tu dia tak muntah darah. Jadi kalau kita tak buat ihsan yang ini, yang lain-lain susah nak buat. Sebab inilah cara nak mengendurkan kita punya sifat takabur kita, sombong kita. Kemudian bantulah jiran-jiran kita yang berdekatan. Kalau di masjid ni, rajin-rajinlah bawa makanan, kan? Maksudnya menjamu jemaah yang hadir. Kemudian buatlah sedekah-sedekah mingguan yang mungkin kita jadikan rutin. Yang keempat, jaga lidah kita. Saya rasa orang sekarang kurang bercakap, tapi dia rajin menaik. Jadi dosa yang menaik ni sama je dengan dosa dia bercakap. Apa saja keburukan dia tulis ke atas tempat orang tu, sama je. Dosa dia ialah sama dengan orang yang menyemburkan perkataan yang buruk. Jadi berhati-hati. Sekarang dosa menaik sama dengan dosa bercakap. Kalau dulu kita sebar fitnah dengan mulut, sekarang orang sebar fitnah dengan tulisan. Dan hadirlah banyak-banyak majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan menghadiri majlis ilmu, kita sentiasa dikembangkan pengetahuan dan diberikan keberkatan. Nabi kata ini ialah majlis ilmu yang menjadi taman-taman syurga. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa berada di ruangan yang mendapat doa daripada para malaikat. Sebab kehidupan kita ni yang paling sukar untuk kita dapat, dan akhir zaman ni Nabi kata kita ni mencari-cari macam cari belian tepi jalan, iaitu hikmah. Sebab tu kita kurang sabar, sebab kita kurang mencari hikmah pada setiap perkara yang berlaku. Jadi jadilah kita insan yang sentiasa melihat kehadapan ini sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi marilah kita menjadikan ihsan ini sebagai identiti diri kita. Bukan sekadar bual-bualan, tetapi diterjemah kepada akhlak.
harian kita, dengan adanya lembut hati kita, kuat jiwa kita, dan kita membesarkan nilai manusia itu. Kita elakkanlah manusia ni menjadi binatang, tapi kekalkanlah manusia sebagai manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi saya rasa sekadar itu dahulu daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf jika sekiranya ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dan juga memberi kita kefahaman yang sesungguhnya faham itu datang daripada Allah SWT. Saya cuma menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.